Kita patut fokus sekarang ni menyedarkan orang Melayu tentang masalah orang Melayu, yang orang Melayu ni akan kehilangan kuasa kalau kita berpecah. Kita kena sedarkan orang-orang Melayu ni, mungkin yang urban ni, budak-budak yang bangsa bubble ni, tentang kepincangan, kegagalan kerajaan hari ni. Kita kena sedarkan rakyat Malaysia ni. Inilah dia nepotisme, kronisme yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Angkat anak dia. Kita kena ajar rakan-rakan dalam PKR ni, yang dah sedar, yang kena tipu dengan Anwar ni, bersama-sama dengan kita. Kita kena fokus, gembelingkan tenaga kita ni untuk tarik seberapa ramai yang ada ni. Sebab matlamat kita nak menang. Bukan matlamat kita nak menang sikit. Kita nak menang besar. Sebab tu saya cakap tadi, yang rugi banyak ni kumpulan berparti. Sebab hari ni, kita ni yang tak berparti ni, bila pergi pilihan raya, kita undi parti kau. Kita undi parti kau. Bila kau cari gaduh dengan yang orang tak berparti ni, kau bodoh lah. Orang undi parti kau. Orang tak undi PH, orang tak undi BN, orang tak undi UMNO. Orang undi parti kau, Perikatan Nasional. So, bila kau bergaduh dengan orang yang tak berparti ni, stupid lah, benda bodoh lah. Kau nak... Sekarang ni kita nak satukan semua. Melangkaui politik kepartian. It's not about parti. Saya dah ulang banyak kali dah benda ni. Matlamat nak menang. Kita nak menghadapi pilihan raya ke-16. Bila pergi pilihan raya 16, kalau kita berpecah, kalau Melayu berpecah, kita tak dapat kuasa. Habis lah. Anwar dengan keadaan panik. Dengan duit yang diorang dah kumpul. Takkanlah kita tak nampak lagi. Kita nampak depan mata kita macam mana diorang sakau. Kau tak nampak? Kau nampak tak yang macam mana diorang sakau projek? Saya tanya kau nampak tak? Kau nampak? Kenapa dia sakau gila-gila ni? Kenapa dia sakau gila-gila? Untuk pilihan raya. Because why? Because cash is king. Sebab nak beli pengundi. Ini yang Tuan Mahathir dia ulang-ulang cakap. Kerana RM200-300 undi. Hilang undi. Jadi ini formula yang diorang tengah gunakan sekarang ni. Kaut seberapa banyak untuk pergi pilihan raya 16 supaya boleh beli pengundi. So kita berpecah. Habislah. Ada pula yang tak faham pasal perjuangan. Oleh kerana kita duk berbalas sama kita. Kita tak sampaikan kebenaran. Fahamkan mereka keadaan yang berlaku hari ni. Dan bila besok pilihan raya, mereka betul bersama dengan kita. Tapi ditawarkan duit. Mereka akan pilih duit lah daripada perjuangan ni. Mereka akan pilih rasuah daripada maruah. Kita dah tak banyak masa. Kenapa saya cakap PRU 16 round the corner? Cuba kita tengok kempen Rafizi Ramli. Cuba kita tengok kempen Rafizi Ramli. Kita tengok kempen Nurul Izzah. Dalam kedua-dua kempen Hiruk dan Damai ni, apa yang mereka bawa? Mereka bawa tentang menghadapi pilihan raya. Kau nampak tak? Kau perasan tak? Rafizi bercakap, kempen Rafizi bercakap, kena undi Rafizi kerana Rafizi dah terbukti berhadapan dengan pilihan raya. Dia pengarah pilihan raya. Dia boleh menangkan PKR. Dia boleh menangkan PH. Ini adalah untuk menghadapi pilihan raya. Kena kuat, kena strong. Apa kempen daripada Sad Nurul Izzah? Nurul Izzah ni juga pengarah pilihan raya. Kita nak menang pilihan raya. Kalau pilihan raya 2027, apa yang dia kecoh sekarang ni? Apa yang dia kecoh sekarang ni? Sebab pilihan raya around the corner. Kita nak bagi PPRU 16. Sama ada bulan, tak tahulah kalau lepas ASEAN ni, Parlimen dibubarkan, mungkin. Ataupun bulan 12, bulan 11, bulan 12, pilihan raya, mungkin. Tapi memang pilihan raya around the corner. Memang pergi kepada pilihan raya. Clear. Dan mereka dengan duit lagi. Dengan kuasa yang ada hari ni. Sekat kebebasan sosial media, sekat kebebasan rakyat bercakap. Ugut rakyat. Kita dah tak banyak masa. Jadi saya harap, bukan rakan-rakan TikToker je lah. Semualah. Semua yang ada ni. Saya dah lama dalam bidang ni. Korang, kalau korang tak nak dengar. Saya bukan nak belagak. Saya nak bagi tahu. Aku dah lama dah. Aku dah tengok dah perjalanan ni. Aku dah nampak dah. Sebab tu kalau ada orang serang aku tak layan. Aku tak layan orang serang. Sebab aku dah nampak dah. Aku dah tahu dah. Dan sebab tu sampai hari ni pun, alhamdulillah Allah bagilah ramai orang tengok live aku. Walaupun muka tak kacap macam ni pun ramailah juga orang tengok.
Sebab orang nak tahu berita, orang nak faham. Rakyat Malaysia ni dia tak faham apa itu politik. Dia tak tahu semua. So kita ni, yang tahu ni, kita kena bagi tahulah. Yang tak berparti kena bagi tahu dekat rakyat. Tapi macam saya cakap lah, kritik dengan bijaksana, fikir dulu baru nak kritik. Tapi kalau kritik, anda bagi cadangan yang merapu. Tak boleh. Jadi, bila bagi cadangan, apatah lagi melibatkan dana, yang ini pun orang Melayu dalam keadaan yang bahaya. Kita dalam keadaan terancam. Takkanlah kita tak nampak lagi. Kita tak banyak masa dah. Please lah. Kepada rakan-rakan seperjuangan. Stop lah. Tak ada siapa-siapa menang lah. Dua-dua tim bodoh lah. Dua-dua tim stupid lah. They made a stupid. Stupid. Bodoh. Jadi, kita fokus. Ni, sedarkan ni. Orang Melayu khususnya. PRU16 around the corner. Saya pun tak tahulah. Tapi kita dah nampak apa yang saya cakap tadi Rafizi. Tapi cuma hari ni ada kawan share lah. Kawan share berkenaan dengan video Anwar Ibrahim. Saya dah kongsikan dalam Telegram Timbalan Bot. Ada juga saya hantar dekat dalam dekat post kat muka buku. Saya nak korang dengar ni. Sebab betul, kita pun baru perasan. Sebelum ni kita tak perasan. We are trying a little bit. One of the first things that I did when I was Prime Minister to call up emergencies, I did when I was Prime Minister. The first things that I did when I was Prime Minister. We are trying a little bit. One of the first things that I did when I was Prime Minister to call up emergencies, I did when I was Prime Minister. The first things that I did when I was Prime Minister. I did when I was Prime Minister. Saya tak pandai lah sangat English ni. I did when I was Prime Minister. Apa makna dia? Apa makna? When I was Prime Minister. Was ni, benda yang dah lepas. Saya tak pandai lah, tapi mungkin korang tahulah sikit-sikit, lebih pandai daripada saya kan. When I was Prime Minister. Tak kena tu. Kan? When I Prime Minister. When I Prime Minister. When I was. Yes, was. Past tense. Yang dah lepas. Mantan. Bekas. Ini temu bual dengan Al Jazeera. Bila saya dapat ini, saya tengok yang original punya video. Betul lah. Bermakna bukan edit. Memang betul-betul edit. Memang betul-betul real. Anwar cakap, when I was Prime Minister. That mean apa? That mean macam itu hari lah. Yang saya bagi tahu, ingat tak? Yang saya bagi tahu tiba-tiba ada seorang Twitter daripada Indonesia. Dia tweet pasal Anwar Ibrahim. Dia bagi tahu mantan Perdana Menteri. Ingat tak? Saya ada cerita itu hari. Boleh tengok dekat YT ni ada. And then, saya tahu dia memang dah habis lah. Kan saya cakap, dia dah habis tapi dia minta tangguh. Until Ogos. Dah until Ogos, dia minta tangguh lagi. Patut 2 tahun dia letak jawatan, dia minta tangguh lagi. But now, dah tak boleh buat apa. Itu yang dia menyanyi, tunggu sekejap. Sebab, habis. Dia dah tak ada dah. That's why juga, saya nak ingat kepada semua. Kenapa yang dia bersungguh-sungguh nak letak Izzah? Kenapa Izzah sebagai timbalan Presiden PKR? Kenapa? Ini sejangka lah. Tak payah percaya, saya cakap lah. Semua berkongsi lah. Dia kena letak jawatan. 72 dia tak boleh lawan. Tempoh dia dah berakhir. Dia kena letak jawatan. Parlimen perlu dibubarkan. Pilihan raya ke-16 perlu diadakan. Okay. Nak pergi dengan pilihan raya ke-16 ini, dia tahu. Kalau dia, muka Anwar berakhir, bukan muka saya lah. Muka Anwar tu pergi, guyup. Lagi guyup. Jadi dia perlukan orang yang boleh ditolak sebagai calon Perdana Menteri. Siapa? Takkan Rafizi. Arwah dulu baik orangnya. Dan Muhyiddin Yassin. Janji macam-macam dalam manifesto. Janji apa? Negeri dah bankrupt bawah kamu. Hutang 1.2 trilion ringgit. Kamu nak tahu, kalau kami menang, kami bagi dia. Kamu menang, kami bagi dia. Bagi apa? Telur pun tak ada. Ya. Jadi kita kena ingat itu. Kita nak janji, sebab tu saya kata tuan tanya apa?
Pertama, urus dengan baik. Kedua, ekonomi. Barulah boleh tingkatkan pendapatan. Barulah boleh kuatkan ringgit dan kurangkan harga. Mana turun harga barang, tidak naik lagi. Ini peranan tugas kita. Ini berat, saudara. It's not easy job. Jangan tertipu lagi.